Mana yang lebih murah? Tuan-puan nak 50 gram satu keping ataupun tuan-puan nak 1 gram 50 keping? Ini adalah 50 gram. Yang ni pula adalah 50 keping 50 gram juga. Tapi beza dia tuan-puan adalah pada harga kos upah. Kos upah untuk 50 gram satu keping ni hanyalah RM40 sahaja. Berbanding kalau tuan-puan bawa keluar 50 keping 1 gram yang macam ni. Bagi satu keping 1 gram ni, gua premium ataupun kos upah dia adalah RM15. Jika kita darabkan RM15 dengan 50 keping, tuan-puan perlu bayar kos upah saja RM750. Jadi tuan-puan nak bayar RM750 ataupun tuan-puan nak bayar RM40 sahaja untuk premium sekeping 50 gram yang macam ni. Nak jimat, Fiza akan suggestkan dekat tuan-puan bawa keluar satu keping 50 gram ni daripada ekod masjid kita. Tuan-puan akan jimat sangat banyak berbanding tuan-puan bayar kos gold premium sehingga RM750. Sama ada tuan-puan nak satu keping ataupun tuan-puan 50 keping, berat dia sama sahaja tapi harga dia berbeza. Nak bermula hari ni, tuan-puan isi sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.